Anda pernah fikir tak macam mana syarikat-syarikat besar ni tahu apa produk yang kita nak? Atau macam mana kerajaan buat keputusan-keputusan penting? Jawapannya, semuanya bermula dengan satu benda je. Pengumpulan data. Jom, kita bedah siasat macam mana benda ni berfungsi. Soalan-soalan besar macam ni kan, kita tak boleh main teka-teka je. Nak jawab, kena ada proses yang betul-betul teliti untuk cari jawapan yang sebenar. Dan proses inilah yang kita panggil pengumpulan data. Okey, inilah dia asasnya. Pengumpulan data ni, dia bukan main kumpul je tau. Ia satu proses yang tersusun, berstruktur, tujuannya untuk dapatkan jawapan yang kita boleh percaya. Jadi keputusan yang kita buat tu lebih bijak, bukan main agak-agak. Baiklah, jom kita mula dengan toolkit kita. Kategori pertama ni, boleh kata yang paling asas, paling senang faham sebab ia melibatkan sesuatu yang kita buat hari-hari. Nampak macam mudah betul tak? Tapi bila kita buat secara sistematik, bertanya ni jadi satu alat yang sangat-sangat power untuk kumpul data terus dari sumbernya, iaitu daripada orang tu sendiri. Okey, bertanya ni pun ada banyak cara, bukan satu je. Setiap cara ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, kalau anda nak jawapan yang betul-betul mendalam, memang kena buat temu bual bersemuka. Tapi, cara ni makan masa dan kos. Kalau nak cepat dan nak data dari ramai orang, boleh guna telefon. Cuma maklumatnya mungkin tak sedalam cara pertama tadi. Kalau soal selidik melalui email pula, memang selesa untuk orang jawab, tapi masalahnya tak ramai yang akan balas. Jadi, kuncinya kat sini ialah pilih alat yang paling sesuai dengan apa yang kita nak capai dan apa sumber yang kita ada. Okey, kita dah tengok cara bertanya. Sekarang kita beralih ke set alatan yang seterusnya. Ada masanya bila kita tanya soalan, orang mungkin akan ubah jawapan atau tingkah laku dia. Jadi, apa pilihan lain yang kita ada? Jawapannya, kita perhatikan je. Inilah yang kita panggil pemerhatian langsung. Matlamat dia mudah je. Jadi pemerhati senyap. Kita rekod apa yang berlaku tanpa ganggu apa-apa pun. Bayangkan macam ahli biologi yang perhatikan haiwan kat habitat asal dia. Lebih kurang macam itulah prinsipnya. Ada satu lagi kaedah dalam kategori ni, tapi yang ni lain sikit. Daripada kita susah-susah kumpul data baru, apa kata kita guna kerja orang lain? Inilah dia data sekunder. Maksudnya, kita guna maklumat yang dah sedia ada, yang orang lain dah kumpul, dah analisis, kiranya macam kita berdiri atas bahu gergasi lah kan? Jadi, perbezaannya sangat jelas. Pemerhatian langsung ni macam kerja lapangan. Anda sendiri turun padang kumpul data baru. Data sekunder pula lebih kepada kerja-kerja research. Anda guna apa yang dah ada. Dua-dua ni sama-sama penting tau. Sekarang kita masuk bab yang paling saintifik, yang paling terkawal. Ini adalah alatan yang kita guna bila kita nak tahu bukan sekadar apa yang berlaku, tapi mengapa ia berlaku. Betul tu. Kalau anda betul-betul nak buktikan yang perubahan A menyebabkan hasil B, tak cukup dengan hanya bertanya atau memerhati. Anda kena reka satu eksperimen. Walaupun nampak macam rumit, sebenarnya proses dia sangat logik. Okey, bayangkan. Mula-mula, anda ada dua kumpulan yang lebih kurang sama. Lepas tu, anda ubah satu benda je untuk satu kumpulan. Akhir sekali, anda ukur perbezaannya. Kalau ada perbezaan yang ketara, kemungkinan besar ia disebabkan oleh perubahan yang anda buat tadi tu. Inilah, boleh kata, tulang belakang kepada penemuan-penemuan saintifik. Dan sekarang, alatan yang paling moden dalam toolkit kita, data penderia atau sensor data. Data ni dikumpul secara senyap-senyap di sekeliling kita, setiap saat. Ia automatik, berterusan dan menghasilkan data pada skala yang kita tak pernah bayangkan sebelum ni. Cuba fikir pasal kehidupan harian anda. GPS dalam telefon, jam tangan pintar yang jejak degupan jantung, semua ni adalah penderia yang tak henti-henti kumpul data. Teknologilah yang dah betul-betul merevolusikan cara kita faham corak tingkah laku manusia dan dunia di sekeliling kita. Jadi, lepas kita dah teroka semua kaedah ni, apa kata kita kumpulkan semuanya sekali dan kita tengok toolkit lengkap yang kita ada sekarang. Inilah dia toolkit lengkap kita. 8 kaedah yang power yang kita boleh bahagikan kepada 3 kategori utama. Dari sembang-sembang biasa sampailah ke penderian canggih. Setiap satu ni bagi kita cara yang unik untuk faham dunia. Okey, ini mesej yang paling penting untuk anda ingat. Tak ada satu pun kaedah yang boleh kita panggil yang terbaik. Tak ada. Seorang penyelidik yang bagus, dia bukan ada satu kaedah kegemaran je. Sebaliknya, dia faham betul-betul keseluruhan toolkit ni.
Dan petikan ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Cabarannya bukan setakat nak hafal semua kaedah ni, tapi untuk faham soalan anda tu dengan begitu jelas, sampailah pilihan alatan yang betul tu jadi sangat ketara. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikirkan, antara semua kaedah yang kita bincangkan ni, yang mana satu paling banyak membentuk dunia anda sekarang? Adakah data GPS yang pandu anda setiap hari? Atau mungkin kajian yang anda baca semalam? Bila anda dah mula sedar, anda akan nampak benda ni ada di mana-mana. Terima kasih kerana bersama saya.